Saya nak review satu makanan yang sangat famous dekat belah Tasik Gelugok ni. Selalunya kalau tengah hari tu orang akan beratuk panjang. Lori-lori kereta akan berhenti. Dia jual nasi daging ayam, nasi daging. Yang hebatnya, nasi dia macam ni, bungkus, saya beli sebungkus ni. Dia ada sup, kemudian dia ada ayam asam. Jom kita try. Ni. Masya-Allah. Nasi daging ni nampak ni dekat simpang Pokok Senar ataupun simpang Kelin lah. Orang dulu panggil simpang Kelin. Okey, saya nak review ni, nampak ni, ni ayam asam. Ayam asam ni sedap tuan-tuan. Tuan-tuan kena try dekat simpang Pokok Senar. Kalau daripada Pala Batas tu lepas sekolah Irsyad, tengok belah kiri. Kalau daripada Sungai Dua, tengok belah kanan. Dekat lepas Petronas. Ni ayam asam dia. Kita tuanglah ayam asam ni. Atas ni. Atas apa? Daging tu. Buh terus. No. Saya sup saya kurang berminat sikit lah. Okey, kita nak try nasi daging ayam asam dekat simpang Pokok Senar, simpang Keling, Tasik Gelugok. Tapi kalau saya makan ni, saya mesti ada kita punya ulam. Biasalah ulam. Nampak ni? Dia kena bunyi. Dia kena bunyi tu baru dia sedap. Dia kena bunyi ni. Ulam jering. Makan nasi daging. Alamak. Hari ni tak ada daun bawang. Mari makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik li faqad. Hampa kena try weh. Dekat simpang 3 Pokok Senar. Lepas daripada stesen Petronas, kalau daripada Sungai Dua tu, hampa tengok belah kanan ada gerai panjang lepas pada LPP. Nasi daging ni. Kalau tengah hari tu ramai orang duk beratuk. Memang marvelous lah. Sedap-sedap. Ayam asam dia memang mengena. Dia banyak ni. Daging dia pun banyak. Saya ambil daging. Ada yang siapa tak dimakan daging, makan ayam. Banyak daging lah. Harga dia pun tak mahal. Boleh konsum. Ada sup. Tapi saya tak minat sup. Tak ada harap tu dengan ayam asam. Dia punya bunyi tu yang buatkan jadi sedap tu. Ayam asam dia. Kami orang utara panggil ayam asam. Memang sedap. Siapa main kawasan Tasik Gelugok? Hamba kena main kedai dekat simpang 3 Keling. Ataupun simpang 3 Pokok Senar tu. Lepas Petronas, daripada Sungai Dua, Pala Batas, lepas sekolah Al-Irsyad. Dia ada 2 jenis. Satu nasi daging, ni banyak daging. Satu lagi nasi ayam. Dengan ayam asam berserta dengan sup. Harga dia murah, boleh makan. Sedap-sedap. Tapi yang paling sedap kan ni? Buah jering. Penyedap. Jom try nasi daging simpang 3 Kelin,
pokok senar. Sedap, marvelous. Hampa main tengah hari, hampa tengok daripada pukul 11 tu, orang beratok panjang tu, sampai habis dia jual. Tapi memang sedap, marvelous. Jom support kedai orang kita.